Power guys. Stabilization dia nampak macam tengah guna drone tu. What? Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So brand Z ini memang dah sangat popular dengan stabilization kamera dan smartphone tu. Jadi hari ini mereka dah datang lagi dengan model yang ada features AI, iaitu Zin Smooth 5S AI. Gimbal baru ni memang saya sangat suka sebab stabilization dia nampak macam kita tengah guna drone. Ada lampu flashlight, support gesture control, dan gimbal ni pun ada AI tracker yang sangat tepat. So kalau korang nak gunakan dia untuk rakam vlog dan nak buat konten tu, AI tracker dia memang dapat track penggerakan kita dengan sangat tepat. So dalam video kali ni kita akan tengok apa yang best dekat Zin Smooth 5S AI ini. So masa buka tu korang akan dapat user manual, service card, member card, gimbal, kabel Type-C, tripod dan AI tracker. So untuk design gimbal dia memang nampak cantik dan rasa clean. Lepas tu kat bahagian grip dia adalah jenis yang rubber dan kat sebelah tengah tu dia ada texture. Jadi masa pegang gimbal ni memang rasa sedap sebab grip dia tak rasa licin dan berat dia adalah sekitar 625 gram. Untuk holder dia, maksimum payload dia adalah 300 gram. Lepas tu grip dia adalah jenis yang melengkung dan bukannya jenis yang flat. Jadi masa kita masukkan phone ni kan, grip dia tak akan tersalah tekan button volume dan power button itu. Lepas tu dia pun ada built-in flashlight dekat bahagian sini dan axis dia adalah jenis yang 3 axis. Yang tilt dan roll tu dia boleh support sehingga 349 degree. Yang kat sini dia adalah jenis yang 360 degree. Jadi kalau kita nak lock axis dia, korang boleh pusing aja dia dah boleh lock. Dan yang sini kita boleh lock aja guna yang button orange ni. Lepas tu kat sini dia ada port USB-C yang boleh digunakan sebagai power bank. Dan kat sini dia boleh adjust sehingga 7 cm. So kalau korang nak adjust tu, korang boleh pusing aja guna dan lock macam biasa. Bergerak ke bahagian depan, kat sini kita boleh tengok mode dia. Jadi kalau kita tukar mode tu, dia akan tunjuklah dekat bahagian atas ini. Lepas tu kat sini dia ada menu button, flashlight, adjust brightness, joystick, mode button dan camera button. Kat sebelah kiri dia ada knob yang boleh digunakan untuk zoom in dan zoom out. Kat sebelah kanan tu dia ada power button, function button, satu lubang dan ada brand Zin Smooth. Kat belakang pula dia ada lock, ada USB-C dan ada button untuk rotate. Kat bawah pula dia ada tempat untuk pasang tripod dan ada tempat untuk ikat strap. Untuk bateri dia pula, Zin claim yang bateri dia boleh tahan sehingga 26 jam dan charging time dia adalah sekitar 3 jam setengah je. Jadi kalau bateri dia dah habis, kita boleh cas saja guna charger handphone yang support PD Type-C. Untuk mode dia ada 5 jenis mode. Yang PF tu dia stand for pan follow. Jadi masa rakam tu, dia akan stay still dekat tempat itu aja. Untuk yang lock mode pula, ini sesuai untuk kita nak zoom in dan zoom out. Dan untuk yang follow mode tu, dia akan follow aja penggerakan yang kita guna itu. Lepas tu yang untuk POV tu saya memang suka sebab kita boleh rakam aja nampak macam drone tengah terbang tu. Dan untuk vortex mode tu, kita boleh rakam lah jenis yang guna spin tu. Jadi kalau korang nak pusing tu, dia boleh pusing lah guna yang joystick tu. Kalau kita nak rotate kamera dia, kita boleh tekan dekat sini 3 kali. Jadi dia dah pusing. Kalau kita tekan 3 kali lagi, dia akan pusing balik. Okay. Untuk gesture mode dia pula, kita boleh tunjuk OK aja dia dah akan start track muka kita. Jadi kalau kita bergerak ke sini dan ke sana tu, kamera dia akan ikut aja penggerakan kita. Kalau nak stop tracking dia pun boleh juga. Kita cuma tunjuk palm kita aja, dia dah akan berhenti tracking dah. Kalau kita nak start recording tu, kita boleh tunjuk V. Dan kalau nak stop recording pun sama juga, tunjuk V aja. Jadi gimbal ni memang sangat sesuai lah kepada sesiapa yang nak rakam secara solo itu. Untuk magnetic AI tracker ni, kita tak perlu on dia. Sebab kita cuma pasang dekat atas ni aja, dia dah akan auto on dah. Jadi kalau korang nak letak kat atas pun boleh, nak letak kat bawah pun boleh juga, tak ada masalah. Kat sini korang pun boleh tambah lagi satu yang flashlight tu lah. Okay, jadi dia boleh pasang 2 flashlight. Kalau nak guna gimbal ini tanpa apps pun boleh juga sebab dia boleh support original apps. Tapi kalau korang nak guna features yang lebih banyak, korang boleh download apps tu daripada Play Store dan Apple App Store tu. Dan ini adalah sedikit sampel-sampel video yang saya ambil guna gimbal ni. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan iPhone 12 Pro ni. Okay, so korang boleh nampak yang gimbal dia memang agak stable lah. So kita nak test lari sikit.
Okay, so korang boleh nampak yang gimbal ni memang sangat stable lah. Okay, tracking dia pun agak baik. Yang ni untuk POV mode, so korang boleh nampak dia punya recording memang sangat stable lah, macam tengah guna drone tu. Okay, ni untuk vortex mode lah. Okay. So overall, gimbal ni memang sangat sesuai kepada sesiapa yang nak gunakan dia untuk rakam vlog, buat konten, nak rakam secara solo dan yang lain. Sebab kualiti dia memang agak not bad, features dia pun banyak dan AI tracking dia pun sangat tepat. So kalau korang tengah nak cari gimbal yang ada AI tracker tu, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. So kalau korang berminat untuk beli gimbal ni, saya dah letakkan link dia dekat ruangan description sana. Dan coming soon saya akan review phone baru daripada brand lain. So kalau korang nak tahu apa phone yang best, jangan lupa like dan follow channel ini. So saya rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.